khabar? Okey, saya harap anda semua berada dalam keadaan yang baik. Dan kita berjumpa lagi di ruangan YouTube XM Malaysia. Okey, dan untuk makluman anda yang mana belum tahu, okey, mana belum kenal saya, okey. Alright, saya adalah Siti Wani dan saya merupakan instruktor untuk SM Malaysia. Alright, okay, so of course bila saya berada di ruangan YouTube ini, okay, saya akan kongsikan topik-topik yang menarik, okay, terutamanya kepada anda yang sebagai seorang pedagang baru di luar sana. So hari ini saya nak sharekan kepada anda adalah topik berkaitan tentang asas SNR, okay, pendekatan untuk pedagang baru. Kan, maknanya memang topik ni saya nak fokus membantu ya kepada pedagang baru sebenarnya, okey, tetapi itu tak bermakna saya melupakan kepada anda yang kalau you dah ada experience, kan, okey. Kerana apa ya, pada saya semasa kita melakukan dagangan ini ataupun ya kita berada dalam industri ni, ilmu tu sangat penting. Okay, alright. So you memang kena belajar, memahami, kan. Dan sometimes bila kadang-kadang tu kita ada juga topik-topik asas ni yang kadang-kadang kita macam bagus lah, kita boleh refresh balik, kan. Okay, alright. So bila memperkatakan tentang asas SNR ya, of course you kena faham dulu ya apa maknanya. Okay, SNR ni adalah pendekatan support ataupun resistance, okay, yang kita kenali sebagai pendekatan teknikal ya, ataupun juga dikenali sebagai sokongan ataupun rintangan. Okay, SNR lah. So pendekatan teknikal ya. So kalau kita lihat pendekatan ini adalah sebagai satu ilmu asas, okay, yang diguna pakai oleh kebanyakan pedagang sebenarnya banyak okay. So kalau kata you nak guna pendekatan SNR ni, you nak create satu your own trading system, tak ada masalah. Okay, mungkin you tak suka SNR, kan, okay, you nak guna pendekatan lain, tapi asas dia jangan larilah. Okey, sangat penting lah ya. Okey, so bila kita lihat ya di mana ini satu pendekatan yang baik, okey, untuk kita aplikasikan ya di dalam kita punya dagangan. Okey, tujuannya adalah untuk kita mencari satu direction yang terbaik. Okey, pada saya kenapa perlu ada satu sistem dagangan yang baik adalah untuk kita memahami ya apa direction yang bersesuaian. Okey, so kita pergi terlebih dahulu apa yang dikatakan sebagai support ini. Okey, alright, support ataupun sokongan. Okey, alright, merupakan satu penanda ataupun satu zone ya yang kita marking sebenarnya. So kalau anda ikut saya kan dekat sesi saya, you akan lihat ya saya akan marking ya. Normally kalau support ni saya suka berwarna kuning ya, kan, di dalam chart saya akan marking ya. Okey, apa yang kita lihat ya, okey, ataupun kita lihat zone support ini ya, di mana berlakunya situasi ataupun keadaan, okey, harga membuat penurunan. Okey, you boleh nampak ya pergerakan candle dia turun sampai ke satu zone ni yang kita kenali sebagai support. Okey, price tak boleh buat penurunan lagi. Okey, so di situ adalah keadaan di mana apabila harga gagal okey untuk buat penurunan lagi di area support ini, bermakna di situ adalah satu peluang ya untuk kita fokus kepada potensi beli. Okey, alright. Itu adalah kita lihatkan di mana support ni dia akan sentiasa berada kat bawah. Okey, alright. So kalau situasi berlaku harga gagal menembusi support tadi, itu adalah peluang kepada anda untuk fokus ya mencari kepada potensi buy. Okey, alright. So bagaimana dengan resistance? Dia mesti bertentangan selalunya, kan, kalau uptrend dan downtrend ya, yang mana dah faham tentang pergerakan trend. Untuk topik saya sebelum ni pun saya ada sharekan dengan anda tentang pergerakan trend juga. Okey, so resistance okey ataupun rintangan ya, satu aras yang kita tandakan, okey, di mana kita melihat okey pergerakan harga. Okay, price dia buat kenaikan ya sampai ke satu zone ataupun di situ adalah zone resistance ataupun zone rintangan yang kita lihatkan keadaan di mana harga tidak dapat untuk membuat kenaikan lagi. Okay, so di mana kalau situasi ini berlaku, okay, yang asas yang harus kita faham adalah harga gagal menembusi resistance. Okay, bila dalam keadaan logik ya, kalau kita fikir price nak buat kenaikan lagi tak boleh sebab di situ ada satu zone resistance. Okay, jadi di situ adalah peluang kepada anda. Okay, untuk anda fokus kepada potensi sell. Kerana apa? Kerana kita dah lihat okay,
harga gagal untuk membuat kenaikan lagi. Okay, so bila kita memahami ya, okay, support berada kat bawah, resistance berada di atas. Okay, yang berikutnya, okay, ini sangat penting sebenarnya ya, terutamanya kalau anda adalah seorang pedagang baru. Okay, dan kenapa saya kata ini penting? Kerana asas itu haruslah anda faham dengan sebaiknya. Okay, alright. Jadi bila kita nak membina satu teknik, okay, mesti kena ada teknik ya. Okay, kenapa? Okay, walaupun katalah contoh you ikut saya kat ruang lanjutan Melayu kat sesi saya, you dah tengok saya pengguna SNR. Okay, dan you suka ikut pendekatan SNR yang saya guna. Dan of course you sendiri kena ada you punya teknik dagangan. Okay, ini penting. Bila kita guna pendekatan teknikal, okay, kita aplikasikan dia dalam kita punya teknik dagangan. Okay, tujuannya adalah untuk kita menentukan, macam saya kata tadi, satu direction yang terbaik. Okay, of course, berdasarkan kita punya sistem dagangan, kita kena memahami. Okay, ya, saya ni nak guna pendekatan dagangan jangka panjang ke jangka pendek. Okay, so macam saya ya, okay, kalau saya ada ikut instrumen yang saya dagangkan. Okay, sebagai contoh lah saya beri kan. Okay, kalau saya nak trade gold, okay, saya trade gold lah dengan keadaan geopolitik ya yang kucak-kacir sikit ya sekarang ni bagi ya. Kerana apa? Bila dia sebagai satu aset selamat kan. Jadi saya lihat pendekatan ini masih lagi dalam keadaan berisiko. Jadi saya menggunakan pendekatan yang lebih kepada dagangan jangka pendek. Okay, dan saya kena tentukan apa time frame yang paling terbaik. Okay, so bila saya nak guna pendekatan dagangan jangka pendek, okay, dan saya mengutamakan tentang pendekatan scalping, okay, TF yang saya lihat sesuai adalah DM15. Okay, so bila saya tahu, okay, DM15, okay, saya kena buat analisa untuk saya nak tentukan dekat mana saya nak entry, sama ada saya nak entry buy ataupun sell. Okay, bila saya dah tentukan DTF M15, okay, alright, so kita perlu marking, okay, kena tandakan support semasa dan juga resistance semasa di M15. Okay, kenapa? Kerana kita nak fokus hanya kepada peluang jangka pendek sahaja. Okay, alright. Jadi bila anda dah faham, okay, oh saya nak entry dekat TF-H1 sebagai contoh. Jadi you kena marking, okay, you kena mencari di mana support resistance yang berdekatan dengan harga semasa di time frame H1. Okay, alright. Dia sebenarnya anda kena memahami, okay, kepada di mana time frame yang anda nak buka posisi anda. Alright, okay. So jangan bimbang ya kalau kata anda nak faham, nak belajar dengan lebih lanjut, anda boleh ikut sesi saya semestinya di ruang lanjutan Melayu XM. Okay, so jangan lupa subscribe YouTube channel XM. Terima kasih untuk anda semua. Jaga diri. Kita jumpa lagi. Bye-bye.